Syukur kepada Tuhan kerana kita dapat berkumpul pada pagi yang penuh makna ini dalam majlis Aku Janji Pelajar SPM tahun 2025. Majlis ini bukan saja menjadi satu simbol komitmen tetapi juga permulaan kepada sebuah perjuangan yang memerlukan disiplin, semangat dan usaha yang berterusan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Arimana selaku pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan penuh kesyukuran di atas limpah rahmat ini sebagai pembangkit semangat dan kekuatan untuk kami terus berusaha ke arah kejayaan dunia dan akhirat. Ucapkan kepada Encik Muhammad Sofwan bin Sardun atas pimpinan doa sebentar tadi. Guru-guru tingkatan 5 yang berada bersama dengan tugas para ibu bapa. Thank you for your attendance. Kita dapat hadir bersama-sama mengikuti majlis penetapan target ataupun tersebut sebagai target setting day di SPM 2025. Dan seterusnya yang paling diutamakan di sekolah ini dan semua guru lebih berat juga membantu menyediakan segala kemudahan kepada anda. Untuk itu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada para ibu bapa. Dan hari ini kita melihat putra perempuan melihat persiapan sekolah, seterusnya usaha guru di peringkat darjah. Apa yang kita buat supaya kita dapat meningkatkan keputusan SPM 2025? Rujuk kaunselor, apa syarat-syarat mendapat kerajaan JBA, kerajaan daripada kerajaan untuk melanjut pelajaran? Jadi ini apabila anda dapat, anda berjaya, maka pastinya anda bersejahtera diri. Of course, kita tak ada A plus kan? Dapat 2. Bagi berapa markah untuk A plus? 8. Dapat 2 ke 90 A plus. So it marks. Letak tak? Tak apa, jangan malu, jangan rasa segan. Letak tinggi kita kira ya. All the best. Okay, jom. Letak tinggi sasaran. We work together. Capai tak capai dia tengok result. Okay. So ni dia headcount. Jadi package orang headcount mengikut package kamu ya. Package kamu lah ikut budget kamu. Nasional Institut Pelajaran Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kelantan tahun 2025 dengan ini berikrar dan berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat kami. Pada tahun ini, kami sedar bahawa sasar yang terpuji dan prestasi pelajaran yang cemerlang akan meningkatkan kualiti hidup kami, memenuhi harapan ibu bapa kami, mengharumkan nama sekolah dan mencapai cita-cita kami. Demi mencapai matlamat kami pada tahun ini, maka kami dengan sesungguhnya